panggil daya DPF. Contoh DPF. You boleh jadi pakar DPF saja. Atau oleh kerana dia ada provider ni, you tulis retirement RM3. specialist. You tulis mentor Sanjay Tolani. Taklah. AJ. Mentor dekat Malaysia Dr. AJ. Ini Sanjay AJ. Tolani. AJ. Boleh? Boleh. Kalau you main game ini, you main lain game. Ini adalah game lebih besar daripada ini. Sebab ini premium dia kecil, ini premium dia besar. Ya, ni saya minat. Ya, Fida dengan Fiza dengar. Ya, you kena jadi specialist. Sebab tu Dr. Sanjay Tolani dia fokus dekat yang sini. Fokus on retirement. Okey? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Tak boleh korang ni. Boleh, bos. Kalau you nak jadi pakar retirement, lain approach dia. You bagi tahu you ada 8. Ya, you ada 8 sumber. Ya, pendapatan, 8 source of income at retirement di masa persaraan. Dan bila you cerita benda ni, dia akan tenganga. Tak ada orang cerita benda ni. Semua orang buka Sanjay Tolani 8 source of retirement income. Apa ni buka? Sos. Cepat Nombor 1 apa? Lambat lah. Ha? Cepat lah ni. Dia panggil government. Macam KWSP lah. Ya. Okey, EPF lah. Okey, KWSP. KWSP. Yang kedua pension. Yang kedua pension. Yang ketiga retirement saving. Yang ketiga retirement saving. Yang keempat annuities. Yang keempat annuities. Senang korang je. Dulu aku zaman dulu aku tak ada internet interconnect aku tak ada. Kelima investment income. Investment income. 6 is life insurance. 6 life insurance or takaful. 7 part-time work. Yang ni kena kerja part time. Oh, termasuk lah. Last, Real estate. baru kita pergi kepada rental dan sebagainya, sewa dan sebagainya. Bolas sekali ya rental. The moment Hidayah bagi tahu pada doktor akan tenganga. How come I never thought of all this? I ingatkan retirement income saya daripada rumah sewa saya yang 12 tu macam Cik Jalil. Nasib baiklah kerajaan kita ni, dia tak ramai lagi ya pengintai-pengintai rumah sewa di kampung. Kalau dia intai ramai tekan-kang. Ya, kepada tadi bila kita bagi tahu, cuba ulang balik. Pertama EPF. Yang kedua Pension. pension. Yang ketiga Retirement saving. Yang keempat annuities. Apa annuities? Kita belum ada produk ni sekarang. Dulu dah ada, dia dah batalkan. Tak tahu apa tu, bos. Ha? Cerita sikit, bos. Ini apa bos? Ha? Ni kita buat ke? Yang ni retirement saving yang kita buat. Yang ini juga kan? Ha. Retirement saving ni katakanlah disimpan dalam tabung haji, dia simpan dalam ASB setiap bulan, dia simpan dalam unit trust every month. Ini retirement saving. Annuities apa? Termasuk unit trust lah ya. Okey, annuities. Annuities. Okey. Nak tahu kan? Sikit lah, sikit. Orang uji aku punya CHFC ya. Sikit je lah bos, sikit je. Sikit je. Bukan uji, bos. Tak tahu, bos. Cukup ke sikit-sikit? Boleh ya? Okey. Satu Annuity bermaksud you beli satu program persaraan ya, yang mana you beli certain amount untuk dapat certain amount of persaraan. Oh. Contoh, dia ikut umur. Katakanlah umur 30, unit dia you kena beli, contoh you kena bayar 10,000. Contoh ni ya, you kena bayar 10,000
untuk dapat RM100 persaraan per month. 1 tahun katakanlah, okey kita buat samalah. RM10,000 untuk dapat RM1,200 1 tahun. Faham ya? You kena beli. Contoh ni, you boleh gunakan cash untuk beli ataupun you boleh potong EPF. Bawa keluar duit EPF, kalau katakanlah saya ni baru RM100 sebulan kan? RM100 betul? Betul. Saya nak beli persaraan saya RM1,000 sebulan. Maknanya RM12,000 betul? Betul. Berapa saya kena pump in lump sum? 100,000. RM100,000. Kalau EPF saya ada RM1 million, saya tak nak bergantung pada EPF. Saya takut besok market tak tentu menentu. Saya nak fixed income. Maka saya tebus semua RM1 million saya masuk dalam annuity. Maka saya beli berapa? Saya beli RM10,000 per month retirement income sampailah Abang Jamil mampus. Is it good? Good. A very good program. Tapi disabotaj oleh Great Eastern masa tu. Sebab dia tak masuk dalam group all the Malaysian company yang dapat this program. Dan ini akan datang balik dalam Malaysia. The moment dia datang balik besok, yang mana yang berhenti AIA nangis. Masa tu hidupkan balik. Sebab pergi chop jari saja dia pindah RM1,000,000. Ya? Dan bukan 10%, 30% unit trust. You boleh ambil semua. Ya? Sebab itulah bila annuity keluar dulu, saya punya komisen RM120, RM130,000 sebulan. Tu dia orang pindah EPF. Dah, kita dah buat dah ni. Ya? Kita dah buat dah dulu. Annuities. Dia akan buat dengan beberapa tempat yang terpilih. Takaful company dan unit trust company yang terpilih saja. Singapura pun dah buat. Dan dia akan bagi satu jumlah berapa yang dia kena simpan untuk dapat berapa every month ataupun every year punya income. Sebab tu dia panggil annuities. Berapakah annuity income yang you akan dapat at your retirement guaranteed by this program. Annuities dia boleh buat oleh dua company. Satu government, satu lagi private. Ya, dua-dua boleh. Selalunya EPF yang akan buat. EPF boleh tak? Dia duit banyak sangat, dia buat program ni. Supaya dia tak payah fikir. You dah pilih annuity, selamat berjaya. Simple. Fida kata tak pernah dapat training macam ni. Macam happy je. Sebab kita punya training memang macam ni. Jadi, apa yang Daya buat, you bagi tahu saya sebenarnya adalah retirement specialist. Padahal nota semua AI daripada ChatGPT, ambil daripada Sajid Dolani. Cik Jalil yang tulis daripada Aberdeen baca. Senang buat duit. Senang tak buat duit? Senang. Tapi very impressive kau. Doktor tu tengangu. Oh, how come you know so many things about retirement? Ini bidang saya. I'm the specialist. So bermakna bos sekolah macam Oh, dia kok dia. Macam penting nak ambil. Saya yang tengah. Jangankan klien, ejen yang dah attend macam-macam training, termasuk juga kita punya RFP ni. Dalam RFP benda ni ada, tapi macam saya tak perasan lah. Saya baca sebentar lalu je. Saya baca sebentar lalu je. Saya pun dah tak ingat apa saya. Tak sempat. Ha? 180. Pada dalam RFP tak ada ajar apa benda ni. Ada ajar detail. Video Tak ada. bagi yang macam simple analogi je lah. Kenapa dia dapat macam ini? Sebab dia punya PhD dalam retirement. Masa ni lah kita nak tunjuk kita punya power. Dan benda ni apa kau kena buat? Simpan dalam slide. Yang dia buat tu. Bagi transfer. Klik. Doctor. There are 8 sources of retirement income. Out of these 8, berapa yang doktor dah ada? Dia pun tengok. Ini apa ni? Gout. Bukan Oh ni saya kata ini gout. Saya nak penyakit. Oh saya dapat macam gout tu. Government. Rupanya government. Dia kan ada semua ke? Dia kan
Balik pada tadi, di sinilah kita ada 8 jenis. Bagus tak kalau ada semua? Bagus tak kalau ada banyak ni? Banyaklah. Baru ada satu pun banyak, bagus. Tapi apa yang menakutkan? Orang Malaysia punya EPF, apa dia? Yang lebih daripada 1,000 pun tak banyak mana. Apa lagi yang 50,000? Yang 1,000,000, not even 1%. Bila kita ada all this information, you become the specialist. Kita boleh bagi ceramah. Kumpul semua doktor. Okey, hari ini kita akan bercerita tentang persaraan dan dana-dana persaraan di Malaysia. Mengikut kajian Dr. Sanjay Tolani dalam tesisnya bertajuk Retirement Planning yang berjumlah 520 muka surat, hanya ada 8 source of retirement income at your retirement worldwide. Soalannya, how many of those yang doktor dah ada? Jangan jawab, dah tentu tak banyak yang ada semua. Oh, saya dah ada property. Satu. Lagi, saya adalah sikit lah simpan dulu ESB. Adalah sikit. Lain? Lain tak. You want to know more about it? Macam you tanya. You nak tanya pasal annuity. Pasal you mesti nak tahu. You ada eager nak tahu. Lepas tu dia tanya, sebenarnya kita ada buat semua. Cuma pada hari ini, saya nak fokus dekat sini dan dekat sini. Saya boleh bagi juga rental, saya juga buat property, tapi ini kita bincang masa lain. Kita fokus dekat sini. Dia kata okey, nak kita keluarkan lagi satu slide. Slide dia, saya dah ajar awal. RM10 dapat, saya dah ajar awal. RM20 dapat, RM50 dapat, RM100 dapat, RM200 dapat. Saya dah ajar awal. Doktor, sila tik salah satu daripada 5 jawapan yang di bawah. Jangan tengok sini doktor. Tengok berapa doktor dah. 2 million ke 1 million. Dia dah tengok kita punya kebijaksanaan kita dengan ilmu persaraan dan kita bagi jawapan. Agak-agak dia impress lah. Dia akan kata apa? 1 juta ke 2 juta? Nah, doktor mesti nak 2. Bila bagi tahu 200 ke 100? 100. Sembang. Simple? Simple. Dan ini bahaya dah ya. Ilmu ni sangat bahaya. Hanya 2 slide tunjuk. Slide 1, slide 2. Dan kita adalah pakar. Pakar apa ni? Ini conclusion ni. Ini khulasah kesimpulan ni. Ya, ini adalah khulasah kesimpulan. Tengok, dia yang jarang ambil video pun dah ini ambil video tu. Dia terkesima. Saya dah belajar lah semua investment berapa semester terjadi, saya tak pernah dengar. Memanglah. Sebab ini adalah latest compilation of retirement income daripada orang yang buat PhD on retirement. Ni. Simplify. Is it good? Very good. Very good. Very impressive. Yes. Solution dia saya dah bagi lama dah. Solution dia dah ada dekat sini. Jadi apa daya pilih tadi? Saya nak 2 juta tapi nak bayar 100 je. Baik sih. Jalan. Dan sekali lagi mari kita buat matematik. Kali dengan 30 minggu. Orang lain satu agensi pun menanah nak kejar 1 juta. 1000 agensi yang ada dekat AIA ni 100 agensi saja MDA. 900 lagi adalah bukan MDA. 10% saja MDA. Ya? Sedangkan dekat sini kita ajar Mr. Daya seorang saja pun boleh dapat 1 million. Mrs. Apa yang sedang berlaku? Daya buat benda yang sama 3 tahun, you punya income pun 1 million. Soalan saya, Fahmi Fazil pun tak dapat 1 million income tau. Hari-hari dia dah maki.
Kenapa ambil data maklumat banyak-banyak ni? Oh, nak simpan